Dia nampak simple tapi penuh dengan kejutan teknologi. Ulanzi SK21 ni. Ni dekat kaki ni ada magnet tau. Ada magnet. Ada magnet. Ada magnet. Ulanzi SK21. Guys, hari ni kita sambil-sambil borak lagi mengenai Ulanzi SK21. Yang ni So hari tu aku ada borak pasal button merah ni kan. Yang ni fungsinya adalah untuk bagi fungsi auto open. Ni adalah fungsi auto open. Tapi yang auto close, apa yang menyebabkan tripod ni boleh jadi auto close? Aku rasa dekat kaki dia ni kan, 1, 2, 3, 4 ni dekat kaki dia ni. Kau nampak? Aku rasa ada magnet dekat sini yang menyebabkan tripod ni berupaya untuk buat auto close. Ni dia punya kaki, nampak tak? Kaki, ni aku punya magnet. Memang ada magnet kat sini. Patutlah. Okey, ada magnet. Dekat kaki ni ada magnet, guys. Now I know why dia boleh auto close. Menarik, satu teori yang menarik. Dan auto close pula ada dua cara. Ini cara auto close yang pertama, macam ni kita buat. Cara auto close yang kedua adalah kita boleh terbalikkan macam ni. Kalau korang belum lagi dapatkan Ulanzi SK21 ni, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning You dengar you dapat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Ace Vlog In.